قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kembali kisah seorang tabi'in yang ana ada cerita pada sebelum Ramadan itu. Maknanya confirm semua dah lupa belakalah. Dan aku pun lupa juga. Jadi ana cerita baliklah kisah dia ni sebagai pengulang, kata sekali lalu, untuk kita dapat gambaran ya kisah seorang tabi'in yang mulia ini. Beliau bernama Sayyiduna Ar-Rabi' bin Khusaim radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rabi' bin Khusaim ini tuan-tuan tabi'in. Tabi'in maknanya apa? Orang yang tak sempat jumpa Nabi SAW. Dia ni hidup di zaman Nabi, tetapi hidupnya dekat Kufah, Iraq, jauh. Dia hanya dengar pasal Nabi daripada jauh, macam kisah Uwais Al-Qarni kan, yang dengar kisah pasal Nabi tapi tak berpeluang bertemu dengan Nabi SAW. Sama juga macam kisah Raja Ethiopia, Raja An-Najashi, yang hidup zaman Nabi tetapi tak berpeluang bertemu dengan Nabi SAW. Dan kita juga pada hari ni, kita ni dah kategori tabi'in, banyak tabi'in dah kita ni. Kita pun tak berpeluang bertemu dengan Nabi kita SAW. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita bertemu dengan Nabi kita di dua keadaan, sama ada dalam mimpi ataupun di padang mahsyar, dan ataupun kedua-duanya sekali insya-Allah. Amin. Ar-Rabi' bin Khusaim Al-Kufi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Hilal bin Isaf li dhaifihi Munzir Al-Thawri. Satu hari ada seorang lelaki bernama Hilal bin Isaf. Dia ni tetamu datang ke rumah dia. Tetamu dia ni kawan dia lah, bernama Munzir Al-Thawri. Sembang punya sembang. Dia pun kata dekat kawan dia ni, Hilal ni kata dekat Munzir, ala amdi bika ya Munzir ila syaikh la'allana nu'minu sa'atan. Dia kata, Munzir, jom kita pergi ziarah Tok Guru Al-Syaikh. Dia tak sebut nama kat sini, dia sebut Al-Syaikh. Orang Arab ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni, dalam grammar ni, dia ada kaedah. Bila dah disebut nama Tok Guru tu, kita tak perlu ulang dah nama dia, kita hanya letak alif lam sahaja. Contoh, anda buat contoh gini Okey, Ustaz tengok, tuan-tuan tengok dekat jadual hari ni, siapa bagi kuliah maghrib? Ustaz Nazmi contoh kan. Yang akulah. Jadi yang mengajar ni Ustaz Nazmi. Okey. Lepas tu tuan-tuan pun jumpa member, tadi Ustaz sampai tak? Ustaz ada sampai tak? Tuan-tuan tak payah sebut Ustaz Nazmi dah, sebut Ustaz dah sampai. Maknanya kau dah tahu dah Ustaz apa yang ngajar malam ni. Tapi dalam bahasa Arab dia kena tak Al-Ustaz, supaya orang tahu alif lam itu dengan bermaksud akulah. Itu. Faham? Jadi contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, izhuma fil ghar. Ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq menyorok dalam gua. Dia sebut tak nama gua tu apa? Batu Cave ke? Gua Niyah ke? Gua Sangkelembai ke? Gua mana agak korang? Gua apa? Gua Sur kan? Bukan Gua Hira. Hira tempat terima wahyu. Tapi tempat Nabi menyorok ketika hijrah dia panggil apa? Gua Sur. Jadi dia panggil alif lam
lil ahdi zihni. Ni dalam bahasa Arab lah. Okey. Jadi Hilal bin Isaf ni kata dekat tetamu dia, kawan ni, jom kita jumpa Tok Guru. La'allana nu'minu sa'atan, pergi ziarah dia untuk kita nu'minu sa'atan, bahasa mudahnya dapat tazkirah, peringatan daripada Tok Guru. Kata Munzir, jom. Fawallahi, kata Munzir, demi Allah, ma aqdamani al-Kufah illa raghbata fi liqa'i shaykhika Rabi' bin Khusaim wal hanin lil 'aishi sa'atan fi rihabi imanihi. Kata Munzir, tetamu kepada Hilal ni, demi Allah, tujuan aku datang ke Kufah tak lain dan tak bukan semata-mata nak pergi ziarah Tok Guru kita, Rabi' bin Khusaim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan untuk aku mendapat peringatan, nasihat, tazkirah daripada Tok Guru. Walakin hal ista'zanta lana alaihi, kata Munzir, tapi nak jumpa Tok Guru tu kena minta izin. Kau dah call ke belum? Tu bahasa mudahnya lah. Kau dah bagi tahu ke belum kita nak pergi ziarah ni? Faqad qila li, dengar cerita, innahu mudhu usiba bil falij lazima baitahu wa ansarafa ila rabbih wa azafa an liqa'in nas. Dengar cerita Tok Guru ni sejak dia kena stroke, afanallahu anni wa ankum jami'an, semoga Allah Ta'ala memelihara kita daripada penyakit stroke, amin. Jadi dia kata sejak baru ni anak bergaya balik kampung, Maman, member, kawan, saudara rumah, raya pertama kena stroke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, malam raya kena stroke. Minta Allah pelihara kita semua insya-Allah, amin. Jadi Munzir kata, aku dengar Tok Guru kita ni sejak dia kena stroke, dia tak keluar rumah, dia duduk dekat rumah dia ibadat, dan dia tak nak jumpa orang. Kan orang kena, na'udzubillah lah, kena stroke ni dia biasa down, jadi lemah kan. Jadi yelah, kau selama ni aktif, boleh bergerak, bila kena macam tu kau melepek je kat rumah, mau kau tak downnya. Jadi kawan ni kata, aku dengar macam tu Tok Guru, betul ke? Faqala Hilal, kata Hilal kawan ni, innahu lakadhalika mudhu arafathu al-Kufah fa innal marad lam yughayyir minhu shay'an. Dia kata dekat Munzir, untuk makluman kau, Tok Guru kita ni Rabi' bin Khusaim, begitulah perangai dia sejak dulu lagi. Sejak dulu, bukan sejak dia kena stroke. Sejak dulu macam tu lah perangai dia. Tak suka jumpa orang, tak cakap banyak, duduk senyap, berzikir, ibadat. Gitulah semenjak duduk Kufah, itulah orangnya. Lalu kawan dia kata, faqala Munzir la ba'as, walakinnaka ta'lam anna li ha'ulai al-ashyakh amzijatan raqiqatan fahal tara an nubadir al-shaykh fa nas'aluhu amma nurid. Okey kalau macam tu, tapi kita tahu kan ulama-ulama ni dia ada PL perangai dia. Setengah-setengah Tok Guru happy je, happy go lucky. Ada setengah Tok Guru dia diam, ada setengah Tok Guru jenis garang. Kita tak tahu mood Tok Guru macam mana, mood dia macam mana. Jadi apa pendapat kau kita pergi ziarah, minta izin dulu? Aku takut pergi kena halau tak saja. Kan. Contoh kan, Imam Malik, masa Imam Syafi'i nak pergi belajar dengan dia, Imam Syafi'i ni datang daripada Mekah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia jumpa YB Madinah. Dia kata, YB, aku ada tujuan datang ke Madinah. Apa tujuan kau? Tujuan aku nak jumpa dengan Tok Guru besar Madinah, Imam Malik. Apa kata YB tu tuan-tuan? YB Madinah kata apa? Demi Allah, kalau engkau berikan aku arahan untuk berjalan kaki balik ke Mekah, daripada Madinah jalan kaki balik ke Mekah, lepas tu U-turn balik Mekah ke Madinah jalan kaki, lebih aku sanggup daripada bertemu Imam Malik.
Macam tuan-tuan faham ke tidak aku cakap apa? Nak beritahu garang, backing. Dia tak heran kau Perdana Menteri ke, kau menteri apa belah. Imam Malik garang orang dia, Masya Allah. Tapi alim. Sebab tu ulama kata kan, saya baca antara sebab Tok Guru Imam Malik ni dia garang, sebab Tok Guru dia pun garang juga. Jadi perangai Tok Guru tu akan orang kata melekat dekat perangai anak murid. Tengok kalau tuan-tuan dapat ustaz lembut, lemah gemalai, atau maknanya Tok Guru dia pun macam tu juga. Aku ni ada kadang smackdown, nasib lah kan. Jadi karakter tak sama. Jadi macam mana dia kata? Ataupun kita jumpa Tok Guru, kita jangan cakap apa, kita diam aja. Pergi tu, Assalamualaikum Tok Guru, tak cakap apa, diam, tengok je Tok Guru, diam, tengok. Macam. Faqala Hilal, kata Hilal ni orang Kufah. Lau jalasta ma'ar Rabi' bin Khusaym 'aman bi akmalihi fa innahu la yukallimuka idza lam tukallimhu. Dia kata apa? Munzir, Tok Guru ni, kalau kau duduk dengan dia, kau tak bercakap selama setahun, dia tak akan bercakap dengan kau. Selagi mana kau tak mulakan taubat haram, dia tak akan bercakap dengan kau. Keraslah kau dekat situ, berakohlah kau, dia tak akan bercakap selagi kau tak mulakan. Oh, macam tu pula. Fa innahu la yukallimuka idza lam tukallimhu wa la yubadiruka idza lam tas'alhu. Dan dia takkan tanya, dia diam aja. Fa huwa qad ja'ala kalamahu zikran wa samtahu fikran. Tok Guru ni percakapannya hanya zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Itulah. Faqala al-Munzir falnamdi ilaihi idhan ala barakatillah. Tak apalah kalau macam tu, kita tawakal aje lah, kita pergi ziarah Tok Guru, tengok macam mana. Summa madha ila syekh, dia pun pergilah ke rumah Tok Guru. Falamma sara indahu sallama wa qala, sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan. Saya pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dia pun pergi rumah ke Tok Guru ni. Dia masuk, dia pun tanya, kaifa asbaha ya syekh? Tok Guru apa khabar? Apa kata Tok Guru ni? Asbahtu da'ifan muzniban ya'kulu rizqahu wa yantaziru ajalahu. Saya ni alhamdulillah, tapi beginilah saya, asbahtu da'ifan muzniban. Aku ni dalam keadaan lemah, berdosa, duk makan rezeki Allah dan tunggu masa nak mati. Dia kata macam tu. Faqala lahu Hilal. Anak cerita ni teringat Syekh Hana dekat Syria tu, nama Syekh Musa Arabi. Dia memang macam tu lah karakter dia. Diam, tak cakap, diam. Baru semalam dapat berita isteri dia meninggal dunia. Orangnya diam, tak cakap banyak, diam. Tapi alim, Masya Allah. Faqala lahu Hilal, laqad amma al-Kufa tabibun hazikun afata'zan bi an ad'uhu lak. Lalu apa kata anak murid dia ni? Hilal ni kata, Tuan Guru, dekat Kufah ni ramai doktor-doktor pakar. Boleh tak kami tolong carikan doktor untuk ubat penyakit Tok Guru ni? Apa kata Tok Guru ni? Ya Hilal, inni la'alamu anna dawa'a haqqun. Walakinni ta'ammaltu 'adan wa thamuda wa ashaba ar-rasi wa qurunan baina dhalika kathira. Wa nazartu fi hirsihim 'ala dunya wa ragbatin fi mata'iha. Wa qad kanu ashadda minha ba'san wa a'zama qudratan. Wa kana fihim atibba wa fihim al-marda fala mudawi baqiya walal mudawa. Kata Tok Guru, wahai Hilal, aku tahu sini ramai doktor pakar dan semua penyakit ada ubatnya. Tapi bila aku kenangkan, aku teringat balik kaum-kaum yang terdahulu, kaum Ad,
kaum Samud, ashabur ras. Ini kaum tak sana dekat Yaman. Mereka ni semua lebih hebat pada kita. Kan? Kecanggihan orang dulu, kepandaian dia orang dulu. Macam Firaun lah. Apa benda dia tak kerti tuan-tuan kan. Tuan-tuan fikirlah zaman Firaun kan. Zaman Firaun dia boleh cipta bahan pengawet mayat yang boleh bertahan sampai hari ni 3-4 ribu tahun mayat tak hancur. Dia guna menantang apa? Canggih kan. Kalau tuan-tuan tengok kan, anda pernah tengok lah dekat ukiran-ukiran dinding-dinding Firaun ni, tuan-tuan akan rasa pelik tahu tak? Ukiran kan ukiran dekat di dinding tu kan. Kan macam-macam dia ukir menatang orang kan. Tuan-tuan tahu tak? Dalam banyak ukiran ada ukiran helikopter. Dia buat lukis helikopter. Lagi apa aku dah tengok helikopter. Lepas tu kan ada yang dia buat dia punya patung macam tu kan. Ukiran-ukiran tu kan, yang kepala rimau, kepala apa tu. Ada satu ukiran tu, tangan dia pegang handphone yang dulu yang besar tu. Kan, handphone besar dulu kan, yang balik kat orang boleh meninggal tu, yang besar tapu air tu kan. Dia pegang benda itu. Siap ada area lagi. Apa cerita ni? Kau tahu, pening kepala. Apa cerita? Mana aku tahu? Kan pelik. Apa lagi anda tengok Dia lukis helikopter, dia lukis handphone besar gitu. Adalah 2-3 benda yang sampai sekarang saintis pening. Kenapa Apa maksud lukisan-lukisan ni? Itu zaman Firaun bang. Apa kata Tok Guru? Diorang semua hebat pada kita. Tetapi apabila Allah balakan mereka, fala mudawi baqiya walal mudawa. Doktor entah ke mana, pesakit entah ke mana, hancur belaka dia kata. Tapi suara Syekh tu pelan lah. Dia taklah macam aku. Aku cakap lah kuat untuk mengajar cerita. Kalau aku basuh korang tidur. Kan? Dia pelan. Habis semuanya mati. Tak ada apa-apa yang kekal nak. Macam tu lah. Lepas tu summa tanahada tanahudan amiqan. Lalu Tok Guru pun tarik nafas panjang. Dia kata apa? Lau kana hadha huwa da' la tadawaina minhu. Tok Guru kata, kalaulah penyakit aku ni ada ubatnya, aku nak juga usaha untuk berubat. Dia kata. Bila Tok Guru kata macam tu, anak murid pun rasa, Tok Guru nak berubat ni. Lalu Munzir ni, yang di dua ni, Hilal dengan Munzir tanya, famada'u izan ya sayyidi syekh. Tok Guru sakit apa? Cuba bagi tahu. Kita usahakan. Carilah doktor ke, suplemen ke, vitamin ke, benda ke. Kita akan usahakan. Cuba bagi tahu apa jenis penyakit Tok Guru. Apa kata Tok Guru? Penyakit aku az-zunub, dosa yang banyak. Ya Allah, jam terus. Ada tuan-tuan jual kat farmasi. Minta nak beli ubat apa? Ubat dosa banyak. Meninggal dunia budak farmasi tu, kau tahu tak? Ubat dosa banyak bang, alamak. Saya pun dosa banyak. Kan? Memang kau tak jumpa lah ubat dosa banyak. Kalau ada jual kat farmasi, sold out tuan-tuan. Lebih lagi raya ni, jahanam kita. Faqala Munzir. Habis tu Tok Guru kalau macam tu apa ubatnya? Maka apa kata Tok Guru? Ad-dawa'u al-istighfar. Banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah kata dalam Quran, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fi wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah takkan azab kamu selagi mana Rasulullah bersama dengan kamu, dan Allah takkan mengazab kamu sedangkan kamu beristighfar. Jadi kita ni jangan putus beristighfar. Astaghfirullah, 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 istighfar. Dan jangan putus istighfar Allah. Dan kalau kita istighfar ni, siapa yang gerakkan hati kita, siapa yang gerakkan lidah kita untuk beristighfar kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah takkan azab mereka selagi mana mereka beristighfar.
Summa baka. Kemudian Tok Guru ni menangis. Dia kata apa? As-sarair. As-sarair. Kan? Dosa banyak. Sarair ni hati. Hati. Dosa kita banyak dalam hati banyak. Luar orang nampak aku ni warak. Dalam kan teruk. Jangan tengok aku lah. Aku malu lah malu lah kan. Tuan-tuan wali-wali desa Kofil. Sebab tu ulama kata apa, kalaulah dosa ni ada bau, tak ada orang nak berkawan dengan kita kan. Kalau dosa ni ada bau tuan-tuan, tak ada orang nak berkawan dengan kita. Lalat follow kita, aku rasa lalat pun lari, kau tahu tak? Sebab lalat tak lalu nak bau dosa kita. Lalat lebih rela makan bangkai daripada makan dosa buat binatang apa, dia kata. Okey tuan-tuan semua. Qal summa baka hatta ballalat dumu'ulih ya tahu. Anda teringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masa dia panggil para sahabat untuk minta pandangan untuk Abu Bakar As-Siddiq lantik Umar Al-Khattab jadi khalifah. Dia tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, kata tak sahabat mana, ya Abdul Rahman, apa pendapat engkau tentang Umar? Kata Abdul Rahman, anta a'lamu bihi minni. Ya Abu Bakrin, kau tanya aku pasal Umar, kau lagi kenal dia pada akulah kan. Abu Bakar kamceng rapat macam tu kan. Kan ke mana-mana bersama, tapi Abu Bakar ni masa nak lantik Umar jadi khalifah, dia nak tanya juga pendapat orang lain. Apa pendapat kau tentang Umar Al-Khattab? Abdul Rahman kata, kau lebih kenal dia. Wa in, Abu Bakar kata, sekalipun aku lebih kenal, aku nak dengar kau apa komen kau. Dia kata apa? Sesungguhnya Umar, fa inna sariratahu afdalu min alaniyatihi. Kata sahabat ni, dalaman Umar lebih bagus daripada luaran Umar. Kau tengok tu. Kita kan terbalik kan. Luaran lebih bagus daripada dalam hancur. Tapi Umar Al-Khattab, dalaman dia lebih elok pada luaran. Umar Al-Khattab, luaran pun orang dah geleng kepala dah. Tengok zuhud dia, waraknya, adilnya dia, khasyatullahnya dia, semua. Macam tu pun, apa kata Abdul Rahman bin Auf, dalaman dia jauh lebih hebat lagi. Itu Umar Al-Khattab. Jadi apa kata Tok Guru ni? Jaga hati kita. Kan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, kan? Allah tak tengok rupa paras engkau, handsome ke, putih melepak ke, glowing ke, mancung ke, bla 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 bla. Tetapi Allah tengok hati engkau, kan? Hati kau macam mana? Faqala lahu Muzir. Bila dia kata macam tu, Tok Guru disebut macam tu, tiba-tiba Tok Guru ni menangis, mengalir mata dia. Anak murid kata, atabki wa anta. Anak murid kata, Tok Guru menangis. Tok Guru kan orang hebat. Kan? Apa nama? Rabi' ni tuan-tuan, anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, guru Al-Quran yang terkenal di kalangan para sahabat Nabi. Jadi Rabi' ni anak murid kesayangan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rabi', kalau Nabi jumpa kau, Nabi sayang dekat kau. Sebab perangai kau ni, kalau Nabi jumpa kau, confirm Nabi sayang dengan kau. Rabi' ni kalau dia masuk jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, Tok Guru dia tak, orang lain tak dibenarkan masuk sampai dia selesai dengan Tok Guru dia. Punya hubungan dengan sahabat Nabi cukup rapat. Warak. Nanti kita dengar kisah zaman muda dia macam mana. Warak. Tapi bila cerita bab dosa, dia punya menangis macam dia lah ahli maksiat paling dahsyat sekali. Tengok orang dulu kan. Aduh, kita ni entahlah. Dengar cerita je lah tuan-tuan ni. Kira okey lah dengar cerita je lah, daripada langsung tak dengar. Faqal, bila anak murid kata, Tok Guru kan orang ibadat, orang wara, orang zuhud. Tok Guru anak murid Abdullah bin Mas'ud. Tok Guru. Apa kata Tok Guru ni? Hayhat, dia kata. Hayhat tu kalau bahasa kita kata, tak payahlah, jauh sangat. Itu orang je cakap, tak ada apa pun aku ni, sembang je, tak ada apa pun. Macam tu.
Lima la abki. Dia kata, kenapa aku tak menangis? Waqad adraktu qauman nahnu fi jambihim lususun. Kenapa aku tak menangis? Sebab dia kata, kita ni zaman dia tu, aku ni kalau aku fikir, aku tengok diri aku nak banding dengan para sahabat Nabi, aku ni ibarat pencuri, kau tahu tak? Menipu. Ui, aku tak faham lah orang cakap macam tu, tuan-tuan kan. Dia orang ni wara, zuhud. Tapi bila dia tengok ibadat dia dengan para sahabat Nabi, dia anggap diri dia pencuri, penipu, berlakon je lebih. Ni orang dulu, tuan-tuan. Faqala Hilal. Hilal kata, aduh jam macam ni kan. Kalau Tok Guru dah cakap macam ni, kita tak tahu apa. Memang jam terus. Ana dulu masa belajar kat Syria, guru ana nama Syekh Muhammad Syuqair Al-Midani. Dia mengajar kita dalam kitab Minhajul Qasidin, kitab tasawuf. Satu hari tu dia ngajar tu, dia baca kitab, dia baca, ana pun dobit lah tulis makna. Sekali tak dengar dah suara dia. Dia ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulul fad. Babun, baca. Lepas tu diam. Kenapa Syekh diam? Aku pun angkat kepala, tengok-tengok. Syekh ni keluarkan tisu, lap air mati, nangis. Sebab apa? Mengajar tasawuf, babu taubah, bab ni semua kan. Nangis. Lamalah tersedu-sedu Syekh tu. Kita pun diam, satu kelas diam. Syekh nangis. Lama, lepas tu dia kata apa? Dia kata apa? Susah hidup atas dunia ni. Buat tu salah, buat ni salah, itu berdosa, ni berdosa. Banyak dosa aku. Pun dia nangis lagi. Aduh, kita orang bila tengok Syekh nangis, kita pun nangis juga. Nangis. Sebab apa tuan-tuan? Tu Tok Guru besar. Dia masa dekat zaman kita belajar, gelaran dia Syafi'i was-Saghir, Imam Syafi'i yang kecil, dengan sebab alim sangat-sangat dalam bidang fiqh. Alim. Masya-Allah. Allah, Syekh Syuqair ni aku tak tahulah ilmu apa dalam kepala dia. Semua ilmu dia boleh mengajar. Alim sangat-sangat. Dah lah alim, tawaduk sangat-sangat. Dia pernah baca satu kitab, dia mengajar kitab fiqh sirah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia baca. Dia kata, tinggi bahasa Syekh ni, aku tak faham. Dia kata, ya Allah, dia boleh kata macam tu. Wah Allah, dia tu pakar bahasa tapi dia punya rendah diri. Dia kata tinggi bahasa kitab ni, aku tak faham bahasa dia. Itu panggil warak, tuan-tuan. Kalau kita baca kitab orang, ni apa salah ni? Ni apa salah ni? Ni tak betul ni. Ni apa ni? Ni copy paste apa ni? Confirm ciplak. Kita komen tak habis-habis. Kalau tak kau berjambul. Orang dulu, orang sekarang gitu. Wah, beza langit bumi. Bila Syekh tu habis ngajar, kita orang keluar kelas, kawan Nana, budak Kurdi nama Muhammad Muhammad Yildirim. Kata Nazmi, dia bagi, ya Nazmi, macam mana ni? Syekh kata, buat tu salah, buat ni salah, buat semua dosa lah. Pakat nangis kita nangis. Masa tu hati tengah baik lagi tuan-tuan. Bujang, dosa pun tak banyak kan. Hati tengah bersih, mudah menangis. Sekarang bodoh muka, mengalahkan tapir muka, kau tahu tak? Tak ada perasaan. Allah. Yelah kalau tak terfikir kan, cerita pasal bab dosa, ulama kata kan, okey, kau cuba contohlah kita ni cuba jaga dosa mata tak nak buat. Okey, kita tak tengok maksiat sehari, lagu pun tak dengar, tutup telinga, semua. Kau duduk rumah, satu hari tu kau tak keluar rumah, kau duduk seorang-seorang atas jadah, semayang, zikir, baca Quran, bersemayang, zikir. Satu hari kau tak keluar rumah tau. Orang pun tak kisah, anak bini pun tak kisah, faham. Nanti contohlah di akhir petang atau malam nanti kan, contoh kita buat, tiba-tiba nanti hati kau kata apa? Hati kita kata apa? Woi, kau power lah, dahsyat lah kau ini. Aku rasa kau yang paling warak di akhir zaman ni. Ambil kau. Kita pun Jahanam ibadat satu hari, habis burn kau tu tak. Bodoh je. Sebab apa? Riak. Kata apa? Itulah susah kan. Kalau fikir memang susah lah. Okey tuan-tuan, itu kata Tok Guru ni,
Aku kalau fikir aku dengan para sahabat Nabi, aku ni pencuri, jahat aku ni. Allah. Sebab tu kita orang ni, saya ni kita kalau lagi Syria kan, nak jumpa tok guru kita orang takut kau. Takut pasal apa? Takut dia scan aku je. Dia tengok muka aku. Kau lama tak bangkit malam ni? Masak aku. Kau apa lama dah tak baca Quran? Kau ada scan? Ada. Dekat Syria ada syekh macam tu. Ada satu mahat tu, kalau budak-budak nak interview masuk, jadi dia punya mudir akan duduk kat meja gini, budak akan masuk, berdiri depan dia. Dia kata, Assalamualaikum. Syekh Ismail, nama apa? Sebut nama. Minwin, contoh. Malaysia. Dia tengok tengok. Fadal. Dah keluar. Tak kena tanya soalan apa pun. Dia main scan kan. Shoo. Minggu depan keluar jawapan. Terima ataupun tidak? Ambil kau. Kalau terima, alhamdulillah lah. Kalau tak terima, lu fikirlah sendiri kau buat apa. Kan? Sampai macam tu. Ada mahat macam tu. Anak pernah tengok benda tu. Aduh, jam. Okey tuan-tuan. Tengah-tengah macam tu, tengah-tengah Syekh nangis ni. Wa fi ma nahnu kadzalika idh dakhala alaina ibnu Syekh fahayya wa qala. Tengah-tengah sembang, tiba-tiba anak dia datang. Anak Syekh ni duduk satu rumah ni kata, "Bah, ya abati, inna ummi qad sana'at laka khabisan wa jawadathu." Azan weh. Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu La Akbar. ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'im wa ati sayyidina Muhammadin wa sayyidina huda ba'athu ila maqam mahmud innaka la tukhlifu al-mi'ad. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi tengah-tengah sembang bercakap tu dengan Syekh tu menangis. Tiba-tiba anak dia keluar daripada bilik. Dia kata apa? Ya abati, inna ummi qad sana'at laka khabisan wa jawadathu wa innahu la yajburu qalbaha an ta'kula minhu fal'atika bihi. Dia kata, abah, mak baru buatkan kuih favourite abah. Kan? Tok guru ni dia ada satu makanan manisan favourite dia tuan-tuan. Nama khabis. Sejenis makanan Arab. Aku pun tak tahu benda lah. Dan mak buat sedap je lah. Wa innahu la yajburu qalbaha an ta'kula minhu. Abah kalau abah makan, mak suka sangat. Kan. Maknanya Syekh ni dia mungkin dia
susah nak makan ke, dia banyak puasa ke, tapi kali ni isteri dia buat untuk dia. Tolong makan tolong Tuan nak ingat Syekh Hana masa nak pergi ziarah itu, nama Syekh Nabil Midani yang ajar Nahu. Masa nak pergi rumah dia tu, dia sambut, dia nangis kan. Aku sedih lah tengok Syekh nangis kan. Sayanglah dengan Tok Guru ni kan. Anak pun peluk dia nangis. Waktu masa kita duduk rumah dia ni kan, makan buahan, dia kupas untuk kita ni, aku tak tahan ni. Dia potong kulit limau tu, dia potong, lepas tu dia hidang kat kita. Dia ambil apple, dia potong kulit apple. Dia tu dah umur dekat 70 lebih dah, kat 80. Terketar-ketar ni, dia tak bayar sinilah lah. Mabidi, Syekh kata, tak apa Syekh, aku boleh buat lah. Khalas, anta daif, dia kata. Kau tetamu, kau senyap. Kita pun tak boleh kata diam. Dia apa benda, dia buangkan kulit limau, kulit apple, potong bagi kita makan. Lepas tu kita dah kenyang lah. Kata Nazmi, tunggu. Ada apa pula? Bini aku buat kek untuk engkau. Alamak. Dia kata apa? Bini aku bila dengar kau nak datang, dia punya suka, dia buat kek. Daripada pagi dia buat kek, baru siap malam ni. Kau biar betul kata kek apa ni Syekh? Padu gila kek ni. Dia kata kek lambat siap pasal apa? Elektrik tak ada. Kan pakai oven tuan-tuan. Dekat Syria, elektrik satu hari ada 2 jam aja, kau tahu. Jadi dia letak dalam oven, 10 minit mampus. Tunggu pula. Hidup balik. Elektrik on off. Sampai lepas isyak baru masak kek tu, kau tahu. Dia pun bawa keluar, aku tengok kek tu memang kelakar lah rupa dia. Kek tak cukup elektrik, kau bayang macam mana? Tapi kita bila dengar Syekh isteri dia buat daripada pagi, dia suka sangat kau nak datang, kita jadi sedih lah. Kita kenyang gila tadi. Makan je lah. Makanan. Allah kata, semoga Allah Ta'ala memelihara guru-guru kami di Syria insyaAllah. Amin. Okey. Doa tuan-tuan, doa ni ulama berkata antara doa yang makbul, doa an zahril qalbi. Doa dalam keadaan orang tu tak dengar kita doa untuk dia. Dia tak tahu apa kita doakan. Itu doa yang makbul. Kalau doa daripada depan muka ni mengampu. Ya Allah, panjangkan umur Haji. Ya Allah, handsomekan Haji. Ya Allah, murahkan rezeki Haji. Ya Allah, Haji nak lagi tambah seorang lagi. Ya Allah, contoh. Kau pun, Haji pun, bagus Ustaz ni. Masyuk. Itu tak ikhlas ke doa macam tu. Doa depan muka tak ikhlas. Doa yang bagus ni, dia pun dah lupakan kita pun teringat Haji tu. Haji tu bagus tu. 80 tahun yang lampau dia pernah tolong aku. Kita pun doakan dia. Makbul doa macam tu. Kalau tuan-tuan naik kereta, tengok orang kereta rosak terjalan, orang sorong motor, doakan. Ya Allah, mudahkan urusan dia, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan ya Allah. InsyaAllah makbul doa tu. Sebab orang tu tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Nabi kata makbul. Itu doa an-zahril qalb. Okey. Jadi bila anak dia kata, abah makan mak bawa untuk abah ni. Okey. Bapa kata, okey, bawa keluar. Falamma kharaja liyukhdirahu, anak pun bawa lah keluar kek ataupun kuih favorite Tok Guru ni. Dia pun hidang. Elok je dia hidang tuan-tuan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Syekh kata, adkhilu. Siapa dia? Masuk. Qal, falamma sara fi sahni dar nazartu ilaihi. Jadi Tok Guru kata dekat Hilal, anak murid ni, Hilal, kau pergi tengok siapa kat luar tu. Suruh dia masuk. Aku pun kena. Bila kata aku pergi, nazartu ilaihi, buka pintu. Tengok-tengok, siapa dia? فإذا هو رجل كهل ممزق ثياب قد سال لعابه في ذقنه وبدا من ملام وجه أنه معتوه. Buka tengok siapa yang ketuk? Ada seorang lelaki tua, pakaian koyak rabak, air liur meleleh ni, dengan muka comot selebet gila. Ya Allah, bau jangan cakap lah. Memang dia kata, ni OKU Muhammad ni. Macam mental kan.
Fama kittu arfa'u basari anhu hatta aqbala ibnu Syaibi sahfatil khabith fa asyara ilaihi abuhu an da'ha baina yaday sa'il. Jadi bila aku buka pintu tu buka, saya nampaklah orang tu dengan baju koyak rabak, copan camping, bau busuk dengan air liur meleleh-leleh macam tu. Sedang molek dia buka pintu, nampak orang tu meleleh gitu. Anak tok guru pun buat keluar favorite tu, kek favorite tu. Baik punya. Dia boleh letak depan Syekh. Bila letak depan Syekh, Syekh kata apa? Da'uhu baina yaday. Syekh kata, bagi dekat orang tu. Bagi orang tu. Orang tu lah OKU tu ha. Jadi anak ni bila bapak kata macam tu, nak tak nak, kalau kita abang gagak lah bawang ni mak buat ni. Orang Arab tuan-tuan, satu benda, lagi-lagi kalau anak-anak orang-orang alim, tok guru ni kan, anak biasa tengok benda ni orang Arab. Orang awam biasa pun, kalau bapak dia kata, Muhammad ta'al. Dia datang, nama anak Muhammad macam ni. Kata, nam, kau tolong ambil ni. Kalau contoh dia ada seorang anak lelaki, dia ada seorang anak lelaki je. Tetamu 10 orang. Seorang ni lah keluar masuk, layan tamu, angkat pinggang dia, seorang keluar masuk. Kalau kita, kau panggil, "Hei, mana?" Buat bodoh main game ni. Arab tak ada, aku tengok ni. Diorang anak, kalau bapak panggil, memang diorang pergi. Bagus. Itu orang biasa. Kalau anak tok guru ni, bapak orang alim, bapak panggil, terus berlutut ni. Ala ra'si ya sayyidi. Malam, ini apa? 28? 27? 28 malam besok. Ada seorang guru Mahat Ana, nama Syekh Manaf. Dia orang Syria. Malam besok dia balik Syria. Kita orang sedih lah, dia ngajar kat Mahat dah 5 tahun. Dia kata, kenapa nak balik? Dia kata, aku terpaksa balik. Syria dah okey dah. Lepas tu mak abah aku dah tua, dah tak larat. Jadi aku kena, dia kata di bahasa dia kata apa? Labudda an ajlisa baina yadayh, dia kata. Tu bahasa dia. Labudda an ajlis baina yadayh. Aku kena duduk depan mak abah aku. Duduk standby. Mak panggil, ya Manaf. Naam Sidi. Ya mana nama dia Manaf. Manaf. Naam Sidi. Manaf. Macam tu. Dia akan duduk depan abah mak dia, panggil datang. 24 jam servis. Tu orang Arab dia jaga sungguh. Harap-harap kita kalau digunakan mak abah dah tua macam tu, tuan-tuan, jagalah betul-betul mak abah kita, jaga betul-betul. Jangan kita aku lagi, tak ada orang lain ke? Adik-adik kan ramai kan, si aku je. Anan, satu benda lah tuan-tuan ni, contoh kita ni macam saya dah tak ada mak abah, dah tak ada kan. Tapi kan kita ni adik-adik 8 orang kan, semua lelaki kau. Kadang kau lelaki bukan rajin sangat, pemalas. Aku lagi malas kan. Tapi bila kita makin matang, kalau mak kata, Amy, dia bagi aku Amy. Kita fikir satu je. Mak tu takkan sebut nama kita kalau bukan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, dia tak sebut nama kita tahu. Mak sebut nama Amy, maknanya apa? Allah yang gerakkan hati dia sebut nama kita. Ya mak, kau pergilah. Jangan sampai besok mak kau dah tak sebut nama kau, dia sebut nama adik pada dah padan muka kau. Masa pun nak tegih, mak asyik orang lain je, mak tak begitu dah. Kau anak aku ke? Sudah. Kau anak aku ke? Oh, aku ada anak seorang lagi, lupa. Ingatkan tak ada dah anak aku. Kau nak kena macam tu? Padan muka kalau kena macam tu. Ya, amin. Sebab tu kalau kita ada mak abah, jaga betul-betul. Biarlah mak abah tu melekat kat rumah kita. Biar. Itu kunci syurga. Tak payah pening. Itu kunci syurga. Kan? Segala apa kita belanja infak. Allah, untunglah siapa dapat kurniaan jaga mak bapak dia ni. Rezeki, subhanallah. Rezeki. Okey tuan-tuan. Tapi bukan senang kan? Cakap senang. Lagi kalau dah tua, dah berumur, dah nyanyuk. Kau tuan-tuan tak tahu pernah tengok ke tidak, yang pesen dah terberak pakai pampers, lepas tu dia ambil najis, dia salad ni baik punya, dia buat jam kau, aku pernah tengok, padu macam. Tapi kalau anak yang soleh tu, dia bau memang bau lah, dia pakai mask 5-6 mask tebal ni,
Digelak je, alamak main jam lah pula mak, alamak. Digelak-gelak kan, dia layan mak dia. Macam tu bagus. Tapi aku pernah tengok tuan-tuan, masuk tengok-tengok, satu bilik, kita nak pergi ziarah tau. Kita nak pijak lantai pun tak berani. Hancing kau. Hancing. Bilik tu sampai ke dapur hancing. Allah, macam mana aku dah pijak ni. Kenapa? Sebab anak-anak pasing kau. Na'udzubillah min zalik. Jangan macam tu. Na'udzubillah min zalik. Nanti mak abah meninggal barulah kau nak menyesal, dan yang paling kau menyesal besok bila di hari akhirat. Lagi teruk penyesalan. Okay tuan-tuan semua. Sikit Jadi Ana sorry lah, Ana dekat masjid tuan-tuan ni aku rasa lain macam sikit. Nak berhenti payah. Pada tempat lain aku cepat je berhenti. Sebab muka macam tak puas hati aku. Macam tuan-tuan ni dia macam suruh aku mengajar, aku tak tahu. Janganlah marah, kerja aku berhenti Pokok ada tuan-tuan ada open house ni. Okey, jadi bila bapak dia kata nak kuih ni kau bagi dekat orang tu. Orang ni dah lah tak betul lah dia dapat kuih sedap kau. Dia makan tu faja'ala iltihaman gelojoh. Walu'aban yasilu fawqaha. Dengan air liur mulai di atas kuih dia habislah, kata buruk benar lah. Fama zala yakul hatta ata'ala fi sahfati kullihi. Licin dia makan. Tok Guru tengok je. Anak dia ni tengok. Anak dia nak marah bapak. Anak dia kata, rahimakallah ya abati. Semoga Allah merahmati abah. Laqad takallafat ummi wa sana'at laka hadzal khabith. Abah, mak buat kuih ni setengah mati tu tak? Daripada pagi mak buat tengok YouTube. Tak jadi buat balik. Waktu hangit mak buat balik nak bagi abah makan. Wa kunna nashtahi an na'kula ma'ak. Dan kami harap-harap abah makan sekali, kita makan sekali dengan abah. Tiba-tiba fa'at'amtahu li hadha rajul alladhi la yadri madza akal. Tiba-tiba abah bagi dekat orang ni, dia mana reti apa dia sebab pondok. Kalau kita makan sedap, pandai masak. Ada orang puji kan. Ini kalau masuk YouTube ni kalau jual ni masuk TikTok ni. Ini orang ni makan di mana ada rasa dia telan bodoh macam tu. Dia tak ada perasaan apa dia makan bodoh, tak ada rasa apa pun. Ibarat kata tak reti nak menghargai, membazir, membuang. Apa kata Tok Guru? Ya bunayya, idza kana huwa la yadri fa inna Allah yadri. Wahai anakku, memang dia tak rasa apa, dia OKU, tapi Allah Maha mengetahui. Kan? Apa? Sebab tu kita tuan-tuan, contohlah tuan-tuan infak ke apa kan, orang tak tahu pun tuan-tuan infak berapa. Tuan-tuan bagi 1,000, 10,000, orang tak tahu. Allah mengetahui. Jangan peduli ke manusia lah. Kan? Lalu apa kata abah dia? Memang dia tak tahu apa pun, dia tak rasa apa pun, tapi Allah Maha mengetahui. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah kata apa? Lan tanalu. Kan? Kalau bahasa Arab guna lan ni tuan-tuan, dengan mana untuk nafi selama-lamanya. Kamu takkan mendapat kebaikan hatta tunfiku, sehingga kamu infak mimma tuhibbun, sebahagian harta yang paling kamu sayang. Yang paling kita sayang, kita bagi. Itu barulah dapat kebaikan yang banyak. Biasa kita bagi yang dah lebih-lebih, yang dah expire, yang dah second hand, tu kau bagi. Tapi yang kau paling sayang, come on lah. Kalau orang bagi hadiah, bagi kita kan 5 bakul, 3 bakul musangking, 2 bakul durian campur, durian kahwin. Kau nak bagi mana agak? Durian kahwin lah. Murah kan? Musangking, come on lah. Mahal kau. Kau berani nak bagi sebiji durian musangking kat jiran, meninggal dunia. Ana ada seorang sahabat tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala pelihara dia, keluarga dia. Ni cerita lama lah. Ni cerita zaman-zaman durian tengah banyak kan. Dia kata dia wasiat Ana, Ustaz suka makan durian tak? Kau tanya soalan bid'ah. Kita tak suka durian tu kiamat, aku cakap. Ustaz suka. Okey. Ustaz saya sajalah nak bagi Ustaz durian. Petang tu ada orang hantar naik van.
Dia bagi kau tahu musang king, tak silap aku 12 biji kau tu tahu. Tak perajat beruk aku, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius. Wah, silap aku cakap astagfirullahaladzim. Takut tuan-tuan boleh helio pula kan. Tak apa disebut okey musang king lah. Ke ni apa barang. Tak, sungguh Syahana terperanjat. Ya Allah, biar betul. Buat apa ni? Tak apa dah. Itulah pertama kali aku rasa aku jadi jutawan, tuan-tuan. Banyak gila kau. Okeylah. Tak apalah, nak beritahu tuan-tuan. Bukan senang. Bagi yang terbaik. Hamba Allah ni memang macam itulah perangai dia. Jadi tuan-tuan, Allah kata apa? Engkau takkan dapat kebaikan sehingga kau infak yang paling kau sayang. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Apa-apa yang kau infak, Allah Maha mengetahui. Dah, jangan tanya apa. Dah, Allah Maha. Dah serah pada Allah je. Wallahu a'lam. Okay, tuan-tuan, kita berhenti dulu kat situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Masih lagi sambungan seorang tabi'in yang wara' yang zuhud, Ar-Rabi' bin Husaim radhiyallahu ta'ala anhu. Minta maaf tuan-tuan, masih ambil masa tuan-tuan lama sikit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصى بالحق وتواصى بالصبر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تكبير